Ada juga orang tanya tentang telur buaya. Ui, Ha. macam mana? Dia belah buaya banyak kat rumah dia. Ada Oh. peminat-peminat ni yang jenis jenis belah haiwan eksotik. Jadi bila buaya tu bertelur, ada makan daging kuda, ada makan lidah otak lembu, macam-macam. Ui. Ada orang tanya ni, dia bagi makan stik hari raya kan, yang ada macam darah-darah keluar sikit. Ada yang bagi makan apa nama tu, kita panggil apa? Wagyu ke? Wagyu. Betul, daging-daging wagyu ni. Jadi macam-macam. Haiwan-haiwan liar pun ada juga dia bagi makan. Ada juga orang tanya tentang telur buaya. Ui, Ha. macam mana? Dia belah buaya banyak kat rumah dia. Oh. Ada peminat-peminat ni yang jenis jenis belah haiwan eksotik. Jadi bila buaya tu bertelur, dia punya telur lah ni. Bila bertelur kan, jadi telur-telur yang banyak-banyak ni selagi jadi buaya banyak-banyak. Penuh pula buaya kat rumah. Ni nak buat apa? Nak kena goreng, nak kena makan. Jadi soalan dia, halal ke? Jadi ada fatwa yang menyatakan bahawa hukum memakan telur buaya ini halal. Yang tak halalnya yang menjijikkan, telur lipas kan, telur cicak ataupun yang beracun seperti telur ular, itu tak boleh lah.